Saya dah habis dah ceramah. MC tu lelaki, umur lebih kurang umur 50 lebih ke 60 lebih, orang tua lelaki. Dia pun dah saya habis dah, wabillahi taufiq wa hidayah. Masa tu petang lepas asar. Dan saya dah penat sangat. Saya kata saya dah tak mampu nak teruskan. Dah habis dah lebih kurang sejam setengah saya ceramah. Sebab itu ceramah yang ketiga atau keempat hari tu. Jadi saya dah low sangat dah ceramah itu lepas asar. Lagi penat. Jadi saya kata saya dah tak boleh teruskan. Minta maaf sekadar itu ceramah saya. Lepas tu dia pun pegang mic. Dia pegang mic, dia menangis. Dia kata, Ustazah, saya minta dengan Ustazah. Depan orang lelaki menangis bukan senang. Nanti kita minta pengusi kita menangis ya. Dia kata, Ustazah, saya minta maaf, saya nak minta dengan Ustazah. Tolong Ustazah sebut tentang ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ustazah tolong share dengan semua orang yang hadir ni Ustazah. Lepas tu dia pun bercerita. Boleh saya rehat sekejap? Dia kata, Ustazah, saya ni kerja sebagai bawa pemandu driver. Itulah sumber rezeki saya. Bawa van ke bawa apa, macam itulah. Itulah sumber rezeki saya pemandu driver. Saya selalu sesat Ustazah. Sebab tengok Waze kadang tak reti. Memang kan? Kadang saya ikut Waze tunjuk jalan mati dan sebagainya. Tapi Ustazah, dah 3 minggu saya beramal dengan ayat ni Ustazah. Saya tak sesat dah Ustazah. Ada ketikanya, saya pagi-pagi saya akan baca wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusan hidup aku hari ini kepadamu ya Allah. Urusan kerjaku ya Allah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Dia kata berapa kali saya tak boleh nak cerita. Menangis sambil dia cerita. Dia kata, saya ada sesat, saya berhenti tepi jalan. Tapi tak tahu orang daripada mana ketuk pintu. Cik nak pergi mana? Mari saya tunjuk. Saya kata saya tak tahu Ustazah. Orang tu tunjuk hantar tempat saya nak pergi. Mesti ada bila saya tak tahu, saya sesat, saya tak nampak jalan, saya berhenti, akan ada orang akan tunjuk jalan. Saya percaya, baru saya faham hidup kita selama ini. Sebab apa jadi susah? Sebab tak minta dengan Allah. Kita susah sebab kita tak serah urusan kita kepada Allah. Sebab kita kurang tawakal kepada Allah. Kalau saya tahu, dah lama saya buat Ustazah. Selama ini hidup rasa kita yang uruskan sendiri. Kita rancang, kita usaha. Rupanya bila kita sandarkan pada diri kita, kita sangat lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan daripada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun